Proton and Produa shouldn't have existed in the first place. Kalau benda tu kita tak ada kepakaran, lebih baik kita tak payah ada. Dan saya setuju poin yang awal yang Faiz cakap tadi, soal pasal kenapa kita perlu ada Produa dengan ni, dan kita terpaksa membawa. Ya, dan kerana mereka ni bertongkatkan kita. Kita yang mensubsidikan mereka dengan cukai excise dan cukai duty. Betul. Sepatutnya mereka ni, kalau kita ingat zaman Proton dulu, tahun 80-an, dia sezaman dengan Kia. Sezaman dengan Hyundai. Sama. Ya, tapi di manakah Kia, di manakah Hyundai sekarang? Dekat US, kereta Hyundai tu kira macam kereta staple. Maknanya semua orang ada kereta Hyundai. Kalau you kaya sikit, you akan naik lah. Tapi kalau you biasa-biasa, Hyundai is very good. Kenapa kita sampai level tu? Apa yang dibuat oleh Kia dengan Hyundai berbanding dengan Proton menyebabkan mereka berjaya? Kita partner dengan Geely take over kita 49%. Tapi macam Geely control kita lah. Kita nak beli Proton dulu kan. Kenapa nak beli Proton? Kenapa? Komponen susah. Part susah. You kena tunggu komponen datang daripada China. Betul. Tapi sekarang dah banyak dah stabilize lah. Dah banyak vendor-vendor tempatan kan. Jadi ini yang menyebabkan kita kadang kita berada dalam satu situasi yang kita macam duduk dalam dunia kita sendiri. Kan? Sebab kita tak keluar, tak compete dengan orang lain. Kan? Kita duduk dalam dunia virtual kita sendiri. Sebab tu tak boleh jual kereta tu overseas. Susah nak jual sebab design dia pun biasa-biasa. Takkan kita nak jual Proton bila kita dah ada Geely. Kan? Mungkin kita boleh 1-2 negara lah, macam dia cuba buat di Egypt, di Pakistan kan? Pun ada kan? Tapi you nak pakai brand Proton nak jual kat Afrika misalnya, tak berjalan. Baru ni saya baca ada dah start nak jual balik di Australia, tapi sikit lah. You need economies of scale. Betul. Untuk compete dengan ni. Bila kita nak tahu jualan Proton mencecah 1 juta, 2 juta setahun. Sekarang pun 100,000, 200,000.